Andrew Golota adalah psikopat paling berbahaya dalam dunia tinju. Seorang gergasi Poland yang hampir 2 meter tinggi, yang telah menjadikan setiap pertarungan sebagai satu adegan jenayah. Pukulan rendah, gigitan, hantukan kepala. Apa saja dia sanggup lakukan. Dan dia berani mempermainkan Mike Tyson dalam sidang media. Kesilapan besar. Super slow-mo dari sisi lain. Andrew Golota bukanlah seorang peninju yang lemah. Dia adalah peninju hebat dengan syaitan di dalam dirinya yang tidak dapat dikawal. Terasa rendah. Gergasi Poland itu memasuki dunia tinju dengan fizikal yang menakutkan dan kuasa yang mampu menyeksa peninju heavyweight terbaik dunia. Saiznya, kekuatannya, jabiat. Segala-galanya menunjukkan bahawa lelaki ini ditakdirkan untuk menjadi juara dunia. Dan Andrew, tetapi ada satu masalah. Di dalam gelanggang, Golota lupa tentang peraturan. Bukan kerana dia tidak tahu, tetapi kerana dia langsung tidak peduli. Pukulan rendah, gigitan, hantukan kepala. Orang Poland itu menggunakan semuanya dengan begitu semula jadi, seolah-olah tiada apa yang salah. Dan kemuncak kegilaannya adalah 2 pertarungannya menentang Riddick Bowe. Dalam pertarungan pertama, Golota menguasai selama 7 pusingan. Kemenangan hampir pasti berada di tangannya. Dan kemudian, dia memutuskan untuk mengakhiri malam itu dengan bermain bowling menggunakan bahagian sulit Bowe. Dia telah didiskualifikasikan dan menyebabkan kekecohan di atas gelanggang. Dalam perlawanan ulangan, 6 bulan kemudian, dia mengulangi perkara yang sama. Dan dalam temu bual selepas itu, dia ketawa. Dua pertarungan itu memaksa Riddick Bowe untuk menjauhkan diri dari tinju selama 8 tahun. Dan Riddick Bowe adalah kawan baik Mike Tyson. Adakah anda suka Riddick Bowe? Apabila pertarungan itu disahkan, Golota hadir ke sidang media dengan penuh keyakinan. Dia mengejek Tyson. Dia memanggilnya legenda masa lalu. Dia berkata sudah tiba masanya untuk menumbangkan legenda itu. Tyson mendengar semuanya dari sudutnya tanpa berkata apa-apa. Tetapi selepas sidang media, dia sangat jelas menyatakan apa yang dia fikirkan. Dia berkata jika Golota cuba menakut-nakutkannya lagi, dia akan menanam sebutir peluru di tengkoraknya. Dan bahawa pertarungan itu adalah yang terakhir baginya. Dia akan bersara selepas malam itu. Selamat tinggal. Tetapi sebelum bersara, dia masih ada hutang yang perlu dituntut. Untuk kawannya Riddick Bowe. 20 Oktober tahun 2000. Auburn Hills, Michigan. Penonton datang dengan yakin bahawa akan ada peperangan antara 2 petinju paling gila dalam era emas tinju. Sejak loceng pertama, Golota melakukan apa yang biasa dilakukannya. Pukulan kotor. Cuba mencederakan Tyson sejak detik pertama.
bukanlah bodoh. Tyson tidak akan bertolak ansur dengan taktik-taktik itu. Dan pada detik-detik terakhir pusingan pertama, dia melepaskan tumbukan kanan yang sangat kuat sehingga menjatuhkan gergasi Poland itu ke lantai. Golota bangun semula, tetapi ada sesuatu yang telah berubah di matanya. Malah dia memberitahu penjuru pasukannya supaya hentikan pertarungan itu. Pada pusingan kedua, Tyson terus memberikan tekanan. Dia terus memburu. Dia terus mengingatkan lelaki Poland itu bahawa dia berada di gelanggang yang salah berdepan lawan yang salah. Kemudian, sesuatu yang tidak dijangka oleh sesiapa pun berlaku. Golota pergi ke penjuru gelanggangnya dan dia tidak mahu keluar. Lelaki yang telah menakutkan seluruh division kelas berat. Orang yang telah menghantar Riddick Bowe ke hospital. Orang yang telah datang ke sidang media sambil mengejek Iron Mike. Dia duduk di bangkunya dan enggan untuk meneruskan. Penonton menjadi sangat marah. Mereka membaling objek ke dalam gelanggang. Para pengulas tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Golota cuba memberi penjelasan selepas pertarungan itu. Dia berkata bahawa pengadil tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Katanya, knockdown itu sebenarnya hanya tergelincir. Dia juga berkata hari itu bukan hari bertuahnya.
Namun, pemeriksaan perubatan selepas itu mendedahkan bahawa tunggukan Tyson telah menyebabkan kecederaan serius di kepala beliau. Mungkin melarikan diri adalah keputusan yang telah menyelamatkan nyawanya pada malam itu. Atau mungkin dia hanya menemui alasan yang sempurna untuk diberikan kepada para wartawan. Tyson menunaikan janjinya. Tyson menewaskan lelaki yang telah menghancurkan kerjaya kawannya. Dan Golota tercatat dalam sejarah bukan sebagai juara yang dia berpotensi untuk menjadi, tetapi sebagai pengecut terbesar dalam era kegemilangan tinju.